Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nadia binti Zulkifli. Nombor metrik saya 307987. Kumpulan kami akan membentangkan tentang keperluan dan kepentingan trademark dalam sesebuah organisasi. Kumpulan kami juga telah memilih syarikat iaitu Universiti Malaysia Perlis Holdings Sendirian Berhad. Kajian ini dijalankan untuk melihat bagaimana pengurusan trademark ini digunakan dalam menjaga identiti korporat sebuah organisasi. Seterusnya, Unimap Holdings ni dipilih kerana kedudukannya yang unik sebagai entiti komersial universiti. Pengurusan trademark di sini perlu seimbang antara imej akademik dan keperluan industri. Secara keseluruhan, kajian ini kami menunjukkan bahawa pengurusan trademark yang baik dapat menyokong kelestarian, kredibiliti serta pembangunan jangka panjang Unimap Holdings. Universiti Malaysia Perlis ini ditubuhkan pada 15 Ogos 2011. Ia merupakan syarikat subsidiari milik penuh Unimap yang berperanan menjana pendapatan, mengurus projek pembangunan industri dan menyediakan perkhidmatan profesional kepada universiti. Melalui pelbagai aktiviti ini, Unimap Holdings ni dapat membantu meningkatkan fungsi akademik dan penyelidikan Unimap. Seterusnya, Unimap Holdings ni beroperasi dalam sektor pendidikan dan perkhidmatan korporat. Syarikat ini menjadi penghubung antara universiti, industri dan agensi luar. Melalui program latihan, projek pembangunan dan kerjasama strategik, Unimap Holdings ni ia membantu untuk mengukuhkan imej serta kredibiliti Unimap peringkat industri. Kami juga telah menemu bual bersama Puan Nura Ashikin binti Fazil, iaitu penolong pendaftar kanan di GIGC. Beliau memberikan maklumat mengenai kepentingan trademark serta bagaimana Unimap Holdings ni mengurus dan juga melindungi identiti korporat dalam menghadapi persaingan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afi Wahdi bin Mazlan dan nama matrik saya ialah 308396. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang metodologi kajian kumpulan kami. Kumpulan kami menggunakan kajian pendekatan kualitatif bagi bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam mengenai pengurusan identiti korporat Unimap Holding. Seterusnya, kami menggunakan kaedah pengumpulan data. Yang pertama ialah temu bual berstruktur. Responden kami ialah Puan Nurul Ashikin binti Fazil dan fokus kami untuk mendapatkan penjelasan mengenai sejarah penubuhan, strategi penyamaan dan cabaran pelindungan trademark. Seterusnya ialah pemerhatian dokumen rasmi. Kami menganalisis semakan terhadap manual identiti korporat bertujuan untuk memahami piawaian teknikal seperti kod warna rasmi, spesifikasi logo dan tipografi untuk memastikan keseragaman visual logo Unimap. Seterusnya adalah rujukan media dan bahan pemasaran. Kami menggunakan sumber seperti laman web rasmi dan media sosial syarikat bertujuan untuk menilai aplikasi praktikal trademark dan usaha pemurnian identiti digital. Nama saya Nurul Najwa binti Muhammad Zahir, nama matrik 299866. Seterusnya saya akan membincangkan hasil temu bual kami. Kita sambung kepada hasil temu bual. Dalam temu bual bersama Puan Nurul Ashikin dari Center for Innovation and General Corporate, beliau berkongsi dengan mendalam tentang Unimap Holding termasuk latar penubuhan, struktur pengurusan dan bagaimana trademark memainkan peranan strategik dalam operasi syarikat. Sejak penubuhannya pada 15 Ogos 2011, Unimap Holding telah menggunakan elemen identiti corporate seperti logo, warna rasmi dan slogan secara konsisten. Keseragaman visual ini bukan sahaja menunjukkan profesional tetapi juga menegaskan nilai akademik Unimap sebagai organisasi induk. Dengan cara ini, setiap bahan komunikasi, sama ada dokumen rasmi, promosi atau platform digital, mengekalkan imej yang stabil dan dipercayai oleh semua pihak. Trademark bukan sekadar logo atau simbol. Ia adalah aset strategik yang menyampaikan identiti, aspirasi dan kedudukan syarikat dalam pasaran. Menurut Puan Nurul Ashikin, identiti jenama yang kukuh membina kepercayaan industri dan menjadi faktor utama dalam pasaran yang kompetitif. Dengan reputasi akademik Unimap sebagai sebuah universiti teknikal yang terkenal, Unimap Holding mendapat kelebihan daya saing yang signifikan. Hal ini memastikan pelanggan dan rakan industri yakin terhadap kompetensi teknikal, profesional dan kebolehpercayaan syarikat dalam perkhidmatan perundingan, latihan profesional dan serta projek kerjasama industri.
Selain itu, trademark membantu meningkatkan pengenalan jenama. Logo, warna, tipografi dan elemen visual lain digunakan secara konsisten untuk menyampaikan identiti korporat yang jelas. Keseragaman ini memudahkan orang mengenali syarikat dan memahami nilai yang ditawarkan. Ia juga mengurangkan kekeliruan pelanggan dan memperkukuhkan kesetiaan terhadap jenama. Dalam konteks universiti, kejelasan identiti visual ini penting untuk memastikan bahawa nilai akademik dan tujuan penubuhan syarikat dapat diterjemahkan secara berkesan melalui semua komunikasi korporat. Dari segi perlindungan, Unimed Holding mendaftarkan trademark mereka di MyIPO bagi memastikan hak eksklusif dan menghalau sebarang peniruan atau penyalahgunaan. Selain itu, manual identity corporate digunakan untuk memantau dan menstandardkan penggunaan elemen visual dalam semua komunikasi rasmi, termasuk bahan pemasaran, dokumen syarikat dan media digital. Walau bagaimanapun, cabaran tetap wujud, terutamanya apabila pihak luar menggunakan logo tanpa kebenaran. Situasi ini boleh menjejaskan imej dan kredibiliti syarikat. Untuk menangani isu ini, tindakan tegas seperti mengeluarkan notis case and disease diambil bagi melindungi nama baik syarikat dan universiti. Seiring dengan perkembangan teknologi, Unimed Holding kini menumpukan usaha untuk memperkukuh identiti digital supaya lebih dinamik dan sesuai dengan keperluan media sosial serta pemasaran digital. Pemodenan elemen visual ini dilakukan tanpa menjejaskan asas identiti akademik, sebaliknya memastikan syarikat kekal relevan, menarik dan kompetitif dalam era digital yang sentiasa berubah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Natasha binti Muhammad Rozi, nombor matrik 308024. Hari ini saya akan bentangkan secara ringkas tentang peranan trademark dan strategi branding Unimed Holding berdasarkan dapatan temu bual. Pertama sekali, kita lihat dari sudut trademark sebagai identiti korporat. Sebenarnya logo warna rasmi dan slogan Unimed Holding bukan sahaja sekadar hiasan visual sahaja. Elemen-elemen ini membantu membentuk identiti syarikat dan pada masa yang sama menunjukkan hubungan yang jelas dengan Universiti Malaysia Perlis. Bila orang luar tengok logo tu, mereka terus faham bahawa Unimed Holding ialah entiti rasmi di bawah universiti, bukan syarikat komersial biasa. Ini secara tidak langsung buat imej syarikat nampak lebih kukuh dan diyakini. Seterusnya, dari segi hubungan branding dengan kepercayaan industri. Berdasarkan temu bual, identiti Unimed memberi kelebihan besar kepada Unimed Holding. Rakan industri lebih yakin untuk bekerjasama sebab mereka tahu syarikat ni ada sokongan akademik dan kepakaran universiti. Jadi branding di sini bukan sekadar cantik tapi membantu bina kepercayaan dan memudahkan kerjasama dalam masa jangka panjang. Selain itu, garis panduan visual juga sangat penting. Corporate Identity Manual memastikan logo dan elemen visual digunakan dengan betul dan konsisten. Kalau tiada garis panduan, imej syarikat boleh jadi tak seragam dan nampak tak profesional. Jadi manual ni sebenarnya bantu jaga imej dan identiti Unimed Holding supaya kekal kemas dan tersusun. Namun begitu, ada juga cabaran yang dihadapi terutamanya berkaitan penyalahgunaan logo oleh pihak luar. Ada juga kes logo digunakan tanpa kebenaran untuk tujuan tertentu. Jadi, Unimed Holding ambil langkah pemulihan seperti memberi peringatan, memantau penggunaan logo dan mengambil tindakan tegas jika perlu. Langkah ini penting untuk lindungi reputasi syarikat dan universiti. Dari segi daya saing, reputasi akademik Unimed memang memberi kelebihan besar. Unimed Holding bukan sahaja dilihat sebagai syarikat biasa, tetapi sebagai organisasi yang ada akses kepada kepakaran, penyelidikan dan tenaga mahir. Faktor ini buat rakan industri lebih yakin untuk jalinkan kerjasama, terutamanya projek yang melibatkan aspek teknikal dan penyelidikan. Akhir sekali ialah pemodenan branding digital yang juga menjadi fokus utama.
Sekarang ni kebanyakan interaksi berlaku secara atas talian. Jadi identiti digital yang kemas dan moden sangat penting. Oleh itu, usaha Unimap Holding untuk aktif di dalam laman web dan media sosial menunjukkan kesediaan syarikat untuk kekal, relevan dan seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Sebagai kesimpulan, hasil kajian ini menunjukkan bahawa pengurusan trademark memainkan peranan sangat penting dalam membentuk identiti dan imej Unimap Holding. Melalui penggunaan identiti visual yang konsisten serta garis panduan yang jelas, syarikat dapat menampilkan imej yang profesional dan mudah diyakini oleh pihak industri. Pada masa yang sama, reputasi akademik Unimap menjadi kekuatan yang utama dalam membantu Unimap Holding membina kepercayaan, meningkatkan daya saing dan mengembangkan kerjasama dengan rakan industri. Walaupun terdapat cabaran seperti penyalahgunaan logo, tindakan pemantauan dan pemulihan yang berterusan membantu melindungi industri jenama. Selain itu, usaha pemodenan branding digital membuktikan kesediaan Unimap Holding untuk kekal relevan dalam persekitaran teknologi semasa. Secara keseluruhannya, trademark bukan sekadar simbol visual tetapi aset strategik yang menyokong kredibiliti, kelestarian dan kedudukan Unimap Holding dalam jangka masa yang panjang. Sampai sini sahaja pembentangan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.